Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, di video kali ni saya nak tunjukkan dekat korang semua macam mana nak daftar dan install apps Linko ini. Okey, untuk mengetahui semua, di video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda semua cara macam mana kita nak register apps Linko dan macam mana nak install di Play Store ataupun di App Store, iaitu untuk iOS, iPhone lah. Okey, iaitu iPhone user. Okey, pertama sekali, tak kira lah korang jumpa website ni dekat mana-mana sekalipun, okey, sama ada daripada saya ke, daripada mana-mana pihak pun tak ada masalah. Ini adalah konsep sikit sebanyak untuk anda faham macam mana nak register dan install. Jadi video ni saya wakafkan untuk semua user lah, supaya anda boleh faham dan supaya anda boleh belajar. Okey, untuk pengetahuan semua, bila anda masuk ke dalam website, anda akan nampak button daftar percuma. Okey, untuk apps Linko ni, daftar dia hanya percuma sahaja. Okey, untuk nak faham tentang apps Linko ni apa, macam mana Linko apps ni boleh bagi pendapatan dekat kita, macam mana kita setiap kali kita berbelanja di TikTok, di Shopee, di Lazada, di Tripcom, iaitu beli tiket flight ataupun book hotel ataupun beli top up, bayar bil, bayar utility yang kita bayar setiap bulan kan, yang memang kita guna, apps Linko ni boleh bagi pendapatan semula, iaitu cashback yang kita boleh tukarkan perbelanjaan kita jadi penjimatan. Dalam masa sama kita boleh dapat balik duit. Nanti saya akan share. Okey, so kalau anda dah masuk ke website ni, kalau anda rajin, bolehlah pergi baca slow-slow. Okey, macam mana nak daftar dia? First, nampak tak dekat sini daftar percuma? Okey, so ataupun jumpa scroll kat bawah ni, nampak tak dekat bawah ni ada daftar percuma. Okey, tekan kat sini ya. Okey, daftar percuma. Okey. Bila anda masuk ke website ni, anda akan nampak button register now. Tekan register now. Kemudian dia akan muncul 3 perkataan ni. Continue with TikTok, sign up with number phone, sign up with email. Saya sarankan anda daftar with email. So jelas tak? Sebab apa? Email lebih security dia lebih kuat. Katakanlah kita daftar melalui TikTok. Kadang-kadang kita lupa akaun TikTok kita. Kita lupa password. Mungkin akaun kita kena bank. Jadi risaulah kan. Kita mungkin dah simpan duit dekat Linko ni dah banyak. Pendapatan kita pun dah tinggi. Jadi rugilah kan. Okey, daftar sign up with email. Sebab dia akan verify dengan email kita. Okey, masukkan email anda. Contoh email saya. Okey, ni contohlah. Okey, lepas tu tekan send send OTP code. Saya nak sebut pun susah. Okey, so pergi dekat Gmail masing-masing. Okey, sekejap kita ambil kod Gmail. Okey, so sekarang ni saya masukkan kod. Okey, so nanti anda pergi dekat Gmail anda, tengok dekat inbox email. Lepas tu create account. Bila korang dah create account nanti, korang nampak tak dekat sini dia ada button Google Play untuk Android user, Apple Store untuk iPhone user. Okey, tekan download. Okey, dia akan bawa automatic pergi ke Play Store. Kalau korang pakai user iPhone, user Android lah. Kalau user iPhone, dia akan bawa pergi ke iOS. Okey, tekan install. Okey, nanti dia akan auto bawa pergi ke Play Store lah. Okey, install. Kejap. Okey, sementara tunggu ni. Okey, so ini saya terpaksa skip lah tadi sebab apa, video tu sebenarnya dia install dah. Okey, so bila korang install, kalau iOS user dia akan bawa pergi ke Apple Store lah. Kalau untuk Android dia pergi ke Play Store. Okey, korang install nanti, lepas tu korang tekan dekat sini verify. Okey, kemudian korang tekan continue with email. Masuk ke email yang korang daftar tadi. Contoh ni email baru saya daftar, confirm. And then masukkan kod verify, iaitu yang dia hantar dekat Gmail. Okey, so sekejap kita masuk. Okey, so saya masukkan kod 18. Saya pun dah lupa dah kod dia apa dia. 180481. Okey, 180481. Okey, bila kita dah masuk nanti dia suruh kita set password. Okey, korang masukkan password yang korang guna lah, iaitu korang mudah ingat. Okey, so masukkan password. Okey, bila korang dah masukkan password, korang je tekan confirm. Lepas tu save password korang. Okey, so bila dah selesai, okey, bila dah selesai sekejap saya padam dulu sebab
Okay, saya masuk balik. Okay, bila korang dah masuk nanti, okay, kejap saya nak bagi skrin dia nampak kemas sikit kan. Okay, bila korang dah masuk macam ni lah dia akan nampak. Tapi ni saya buka tablet ni. Sebab tu skrin dia nampak macam petok kan. Sepatutnya skrin size dia tu dia nampak untuk mobile phone lah. Okay. So inilah salah satu contoh lah macam mana korang nak register apps Linko ni. Okay, untuk next video nanti saya akan explain tentang apa itu Linko, macam mana korang setiap kali korang berbelanja di TikTok, di Shopee, di Lazada, beli tiket, beli book hotel, bayar top up, bayar bil, bayar bil api, bil air, lepas tu bayar Unify dan sebagainya kan. Iaitu Astro apa semua ada dekat apps Linko ni. So kalau korang perasan dekat sini dia belum ada. Tapi benda yang saya cakap tadi berkaitan dengan top up dan bil tu dia akan release bulan depan. Kalau korang dah tengok video ni mungkin bulan depan kan. Contohlah. Mungkin sekarang ni korang tengah tengok mungkin bulan lain dah akan datang kan. So maksudnya mungkin dah ada dah lah benda apa yang saya cakap tadi. Sebab Linko yang saya tengah buat video sekarang ni adalah versi terbaru. Okay, faham tak? So lagi beberapa hari diorang akan start update untuk versi yang kedua, iaitu akan ada top up, bayar bil dan sebagainya. Okay, so nanti saya akan share dekat tentang video tentang apa itu Linko. Okay, so itu saja saya nak tunjukkan dekat korang macam mana nak daftar apps Linko. Stay tune. Kita akan jumpa di next video nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.